Tanya. Terima kasih Abang Thailand. Lucky draw. Lucky draw. Starter delay rosak. Kena beli. Terima kasih. Pantai ada. Ni baru ya. Pattaya bro. Hilangkan segala tension di sini. Baru best. Lupakan segala masalah bro. Pantai dia. Ni gempak tu. Lama. Macam pergi macam pergi Miami lah. Padahal aku tak pernah sampai Miami. Tengok dari TV lah. Macam Miami je, tapi jam lah sini. Kita lagi 1.8 kilo nak ke sana. Aduh. Macam Miami ya. Dah. Ni memang jam teruk. Tak ada apa-apa. Depan lagi tu. Terus saja. Terus 1.7 kilo ya. Terus go. Dahsyat lah Wan tempat dia. Lagi happening lah. Gila betul. Mana Harok? Alah terlepas tak nampak. Depan lagi? Harok dia tak tahu harga macam mana. Mesti mahal dia macam USD. Memang lah. Pattaya 1.3 km. Enjin aku dah bunyi kipas dah ni. Ni Harok. Betul lah. Orang lain datang naik flight, kita naik motor. Pelok jugalah kita stay sini lama. Sebab apa? Bagi aku, kita ride macam gila kot. Takkan kau nak. Memanglah kalau dengar cakap orang cakap apa kau nak spend masa kat sini, tak best apa. Kita nak relax. Kita pun sampai hari ni check in. Esok ada satu malam lagi kan. Lusa kita dah check out. So just spend je, relax je kat sini. Lagi berapa ratus meter? Lagi 850. Nak keluar ni jalan kaki ke apa? Gila babi, asyik baik tak kena. Jaga Nalis, jaga. Jauh lagi ni Nalis. Depan lagi. Ni ke? Ada pasar kebab lah. Boleh lepak sini. Ni depan ni kot. Lake Hotel kan? Lake Hotel lah? Ni asal Nalis ni. Betul lah. Betul lah. Mana hotel dia? Depan lagi. Sini kanan. Ni? Ni dah lajak dah ni.
ni. Asal jauh ni, parking motor depan tu. Ni boleh? Jaga motor. Ada motor tak? Parking tu. Sana, depan tu. Nah, bagi korang parking lah dulu. Nak parking macam mana? Sabarlah. Mana? Sini. Sini lah. Tadi aku nak parking sini. Once pergi sana. Okay, dah sampai kat sini. So kita nak check in dulu, rehat dulu, palau sikit baru keluar. So nanti kita orang sambung balik lah. Ni boleh kita orang. Boleh. Kunci ya? Salam. Baik, macam tu je. Assalamualaikum. Sampai dah. Nak berehat sikit. Malam ni walaupun view dia apa kan, view dia mahal dia ke lorong ni ke. Oh, macam ni je. Buah bang. Makan buah je, diet malam. Jangan kau patah kau makan buah. Kau dekat laundry basuh baju tu. Baju rai banyak yang basuh. Tak siap lagi. Itulah, nanti sekejap lagi nak pergi makan. Nanti apa-apa aku ambil. Ini Cooper. Ini Cooper. 30 minit. Basic. Premium. Gold. Man and lady. Dia nanti kan dia akan buang kau punya ni. Oh, aku suka yang tu. Boleh lah, aku cantik. Ibu bat lah kan. Dia premium lah kan. Buang apa pasal? Ni. Ha? Ni. Oh tu, blackhead. Blackhead putih-putih tu. Tempatnya ni Cooper. Aku suka, kalau kau gila aku suka yang tu. Yang lain muka more relax. Bagi aku tu relax. Cooper. Mana? Apa dia buat? Patutlah mahal je. Cooper depan. Kau pernah? Yang tu. Nampak tak? Oh, sudah. Tu muka kau. Dia sudah whitehead, blackhead. Pertama muka kau nampak jambu sikit lah. Dia kulit kau cerah. Nanti dia akan naikkan balik kau punya muka seri muka kau. Aku suka. Tempat ini aku suka. Bila balik pada ride kan, muka dia bang betul. kanser Dia betul. pure. Ya, jadi dah cuak. Dah cuak kan. Nak cuba boleh lah. Dia confirm sama. Bagi aku kalau dia buat muka aku lagi relax. Kita baring, dia bicik-bicik. Oh no. Kau try. Aku rasa kau try. Boleh lah. Nanti kau akan jadi macam nak tadi batang pun tu. Nanti boleh kita pergi. Tapi mana kan? Jadi pergi lah. Makan dulu. Sabar tu. Mari, maju dulu.
Rokok. Makan. Tak faham tapi layan lah. Ni biji dah. Oh, di atas. Motor untuk disewa. Tengok. Triumph Triple Street. Tu lagi ya, online MT10. Online MT10 buat rent je. Bumblebee. Online Bumblebee, MT10 Bumblebee yang lama first model. Tapi iya rumah ni. Tadi, tipu oleh motor dia. Ini dapat masuk Thailand sekarang ni. Rosa. Dapat pakai kat Malaysia. Mau ajak Ira kita lihat 10. Pakai ni betul. Oh, mahal. Ni macam memang bangsawan lah tu ni. Forza. Ni 300cc ni. 350. 350. Ha. Forza. Tu X-Max plus 300 ni. Ah, 300. Ini sedap ni, pulang kerja. Dah, jauh kan. Kalau 2 kilo kurang lah sama dengan Malaysia tu. Jadi dia itu yang dia masjid. Dia bagi kita makan. Kita makan. Dia bagi tu kita betul lah. Dia tak kita yang premium masjid tu. Dia dah ikut tu. Kedai ada aircon. Dia kita yang premium masjid lah. Aha. Bagi tu kita masjid dah betul je. Okey. Okey. Tinggal 2 bar minyak. Sama. Kita dah tuan. Kiri. Jangan mau ya. Jaga belakang. Semalam pecah duit pergi buat fashion. Habis duit. Alah bodoh. 580 baht. Facial lah. Aku tidur buat facial. Sekejap. Go. Paman. Oh, dalam ada restoran Kamis Zain. Restoran tu buka di premium lah. Mana? Tu Kamis Zain tu.
10 buka. Tak buka air. Jam. 10 jam je. Sekejap, tengok depan-depan ni ada apa-apa. Ya, aku tutup lah. Ni tak tahu, Amir Bistro ni pukul 9 buka. Amir Bistro kat ujung ni. Amir Halal Food kat ujung ni. Restoran dia aircon lah. Tak tahu lah korang, kau nak makan macam mana? Nak makan tepi-tepi jalan ke? Jalan. Ha? Jalan. Okey lah. Tak lah, kita kedai yang maybe yang mungkin ada aircon. Kedai ada aircon. Pilih berapa? Pilih lah. Yang ori ni. Nanti hang order Shopee kan dia balik aku biar. Masjid. Ni dia masjid kat Pattaya. Masa ni bangunan lama, depan ni bangunan baru. So kita berhenti untuk makan dulu. Ni kira branch lah, dah lewat kan. Lepas tu nanti kita nak pergi tangkap gambar kat signboard Pattaya. Kedai mana depan tu? Ha? Apa? Dah, tadi aku cakap nak pergi sana. Tak buka ni. Ha? Tak buka ni. Pukul 9 buka yang kedai ujung. Bila buka dah. Ha. Aduh. Dah. Tu, yang ujung tu, Halal apa? Ali tu. Tu dia orang pergi sana tu. Ada ke ayam kan? Kena bawa motor lah jauh. Kedai ujung tu. Oh, ujung tu. Okey, ngam. Dia kena tanya jalan enggak? Okey, baru lepas makan dekat Amir Bistro kat sini. Okey, sedap. Tadi 4 orang punya makan 934 baht. Tom yum seafood, sayur untuk 4 orang, nasi semua, air dalam 934 baht sama dengan 124 ringgit. Lebih kurang lah. Terus sekarang ni nak pergi mana sekarang ni kita pergi kedai motor. Sebab Pak Syekh ada deal dengan kedai motor kat sini. Dia nak beli starter relay. Pak itu hari masa kita orang ke sini, Starter relay kan? masa kita orang ke sini ada starter relay Nalis Kong. Kebetulan Wan ada bawa. Nasib baik Wan ada bawa. Macam aku dah tukar dah starter relay. Pertama. Ha? Aku off. Apa jangan off weh. Tapi off tak. Boleh connect balik. Sebab dia dah save. Connected.
One on tak? Ha? Ambil gambar budak tu kan. Lambat. Halo? Okey. Dah. Oh, biar kan. Dah lah, off je, nanti dia boleh pairing. Sebab dah save dah benda dia. Tak tiap kali nak kena charge. Sekejap. Jom, cargon. Assalamualaikum. Malaysia. 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 Pakistan lah. Tak tahu Pakistan ke Pak Arab. Uzbek. Kanan eh? Kanan. Clear. Play. Mari. Oh. Alamak, skuter putih. Baru nak Thailand. Alah, dekat Indonesia dengan Thailand memang dia orang pakai buffet. Malaysia je tak pakai. Tu sebab dia orang kata jualan ada apa yang Greshore tu. Aku ada, kan ada sebelum ni meeting dengan Greshore. Dia panggil budak-budak O7 masa arwah Wan ada dulu tu. Dia cakap helmet dia orang mostly yang banyak jual full face luar daripada Malaysia. Macam Thailand, Vietnam apa semua memang full face. Kita je full face. Tu Yamaha tu. Sebelah kanan tu. Betul lah kau kedai dia. Betul lah siap. Itu mana atas ke bawah? Kiri. Yang depan. Oh, kiri ni bypass. Bypass. Ni bawa U-turn. Oh. Jalan. Jaga. Betul Lalis dia punya map. Sampai ke dia Yamaha. Apa dia? Sini kedai dia mana? Oh ya, tak apalah, pergi kat bawah. Sini. Depan ni. Sikit. Tutup. Sekarang kita berada dekat kedai Yamaha kat Pattaya. Dekat je daripada tempat kita orang makan tadi, daripada masjid. U-turn balik je. Saya ambil gambar. Pun. Ini bawa ni. Pun. Ayah ni letak. Saya aman lagi. You
I will get one more for you then. Ada t-shirt Alpestar. Lambo S22. ISS. Okay, R7. Macam MT-07 juga. Twin disc. SC Project. Mono ni pun dah Olin, warna kuning, standard lah. Ni footrest, memang footrest racing lah. Dah pakai YSS punya damper. Dia punya ni library dia 60 tahun MotoGP. Ni saya pun tak. Dia ni kena pelangi lah. Oh lain dah. Dia standard. Ni standard. Ni MT-07 B3. Malaysia tak nak bawa masuk. Dia kunci lagi ke dalam. Lagi jauh. Oh lagi jauh. Meter dia tinggi. Tank dia bang ni. Tank. Dia bang ni. Oh TFT. Tank ni apa guna itu ke? Alah tak ada bateri. Ikut semua itu. Sama gitu. Dia warna hitam. Ni R7 standard. R7 standard ada eco. Biru hujan. Oh, kena wishlist ni. Tanya. Terima kasih. Kepala Thailand. Lucky draw. Lucky draw. Starter delay rosak. Kena beli. Terima kasih. Wish XSR 150 ke? Gerak. Isi minyak. Dia suruh isi minyak. Kita isi minyak terus pun boleh tak? Tak ada. Lubang je. Nak balik tu boleh isi kan? Pak Syed dah berkelip lah. Oh ya? Kita pergi ambil gambar tu. Kita cari PTT. Okey, ngam. Jawan. Okey, 1.2 kanan. Ni Pattaya City dulu kan? Betul. Kita ambil kat signboard tu. Alright. Baru lah tanda hadir. Mari. Oh. Oh, macam return. Jaga sikit. Weh, lawa ke atas dia. Lepas tu? Itu ni atas tu. Atas. Naik. Apa yang mana foto ni? Lihat. Ni. Up. Aduh, salah. Dekat bawah. Balik ke bawah ni. Nanti boleh turun balik. Atas yang mana? Tengok je lah. View. Pattaya Viewpoint. Dah sampai dah. Sana boleh masuk tak? Tak boleh Ya, Oh. boleh. Ni anak motor.
Oh, lawa shoot. Oh. Tak boleh parking aku kat sini. Aku tinggal satu bar. Alah mata je bang. Lepas ni kejap. Mana nak parking ni? Ada spot parking tak? Ada sini. Boleh bawa satu pataya tadi. Dah tersilap jalan. Tapi boleh menikmati pemandangan alam. Pemandangan dari atas Pattaya. Pattaya City. Nampak nice lah. Okey, maksudnya tadi kan kita naik atas kan. Dah ambil video. Dah ambil gitu je lah. Dia dengan bukit dia. Siap kamera, siap biar tebu. Kejap. Menuruni. Kau kena tunjuk ke kiri ya? Tak. Di kanan ni. Tu ada. Kau dah pun masuk ke sini. Masih sampai ya? Tu dia apa? Pattaya Taipei. Kanan. Kanan ke kiri ni? Bus and van turn left only. Kanan ni. Masuk. Motor dah ada. Masuk. Kau baik. Benda ni. Aduh, masuk kiri tak boleh pun. Jambatan dah sini. Jambatan yang mana ni? Ke kiri tak boleh. Ada pancong. Mana ni? Tu depan tu ada pusing kan? Pusing. Ni apa benda tempat ni ya? Tempat yang ada mana ni? Tempat ni. Dia. Oh, biar. Minyak dengan satu bar. Kanan. Kanan. Buat sangkut. Stop, jaga. Stop. Sini ada 7-Eleven. Okey, terus. Depan mata kita Oh, kat sini lah. Macam mana nak menggambar kat dataran tu? Kena patah balik. Kena ni balik. Dah, kita berhenti dulu depan ni. Sekejap. Di depan ni dulu, sekejap. Sekejap. Dekat sebelah sana. Tu lah, boleh. Kita pergi belah sana lah, Tapi yang lagi kita kena tempuh balik jam ni. Tapi kita ambil kiri sekali. Jom. Okey. Jom, U-turn balik. Bas lah. Wan, belakang bas. Okey, nampaknya boleh betul. U-turn kat sini je. U-turn. Depan sikit, lajak sikit. Ada ruang tak? Okey. Sini boleh. Dah tak ada kereta, boleh U-turn. Okey. Oh. Pasal. Asyik tahu kot. Tu sebab dia U-turn awal. Okey. Sini lah sepatutnya. Ni lah sebab dia. Tapi dia kat tu, kat datarannya kat sebelah kanan. Boleh pusing. Pusing. Kalau boleh masuk celah batu tu, cun. Sini ya. Ni roundabout. Pusing roundabout.
ada. Masuk, Nalis dah lajak. Nalis kau dah lajak. Masuk mana? Ni, sini, belakang ni. Tak apa, aku pusing boleh. Merah nampak. Boleh kan? Boleh. Aku pusing jap. Sekejap. Sini lah, sini lawa. Sini lawa. Nak biban, Bitu dengan Bitu. Elek lah. Padahal, panas sini. Ui, ngam teruk. Daripada sini lah. Tak buat. Duduk ramai-ramai dekat motor. Aku buat sini. Mari. Tengok duduk sini. Boleh. Yap. Nak on ni. Pasal bagi pasal ambil gambar tu. Gambar motor tu. Dua buah pokok tu. Gambar motor tu. Dekat sikit pasal. Oh, ni ngam. Komplit. Itu kamu. Dah tahu ni. Sama aku yang motor. Pegang. Cepat. Kita keluar. Satu parti. Amma ba. Hai ibadah. Kita keluar. Siku. Dekat motor kau. Boleh Dewan. Okey. 1, 2, 3. Alright, cun. Sekejap, pasal pegang. Sana. Okey, 1, 2, 3. Dah. Pasal lu. Pasal. Tak tahu. Ada kita dalam. Tengok ni. Gambar ni. Ya, next. Ya. Alright. Tengah saya lagi. Malam pun nak jumpa lagi. Lu padu mari. Oh, boleh tak? Daripada atas. Daripada view tu. Lu padu. Tak payah pakai helmet. Ni terus shoot. Kalau tidak pakai helmet pun leceh tu. Takkan dia update kot. Takkan dia akan gerut terus. Aduh. Tu dah pergi cap ni. Jom lah. Hasan. Tak tengok jadi. Boleh edit weh. Jom. Aku tinggal 2 minit je video dalam ni. Kenapa? Daripada sini. Katakan update. Panas ya. Panas. Panas. Lupa dah dompet tu. Dompet dah lupa. Pakai je lah spek dia. Jap, nak pergi mana ni? Aduh, confuse ni. Batul? Nak pergi mana? Jumpa member kau. Tak apa. Ni kau jangan pakai dulu. Kita nak ambil video je. Panas ni. Video je. Ambil video. Barang kau letak ni. Panas ni. Budak-budak tak tahan lah. Dah jumpa member dia. Di minyak dulu lah. Okey. Video.
Sebut lah, sebut. Lu padu, sebut. Lu mari. Betul. Lu padu, lu mari. Boleh dah. Ready? Aku terpengah. Jap. Aku cakap lu padu, lu mari tau. Okey. Okay. Ready? 1, 2, 3. Tak tahu jadi ke tak? Harap jadi lah. Alamak. Dah, jom. Dah, jom. PTT. Oh, panas. Cari gasolin 95. Ada tak? Ada. Anak merah. Gasol ada. Ada gasol. Okey, parking je lah CWI. Pandang mana lah. Bagi CWI ya. CWI. Okey. Parking sebelah motor tu. Ha. Memang pun motor. Oh, alamak, tongkat lah. Newbie lah. Oh, itu bawa atas divider. Malah lah. Apalah. Nampak semua. Cucuk semua speeding tu. Dulu. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. I'm free, bro. I'm free, bro. Fly like a bird. Fly like a bird. Fly like a bird. Swim like a fish. I'm free, bro. Sedap lah. Shit, ini sedap sangat masalahnya. Belum. Sabar. Oi, selama. Jom. Okay, kita nak pergi makan kedai member Pak Syekh. Minum-minum je kot. Ni kawan dia orang Thailand kat sini. I know you still. Hai. Tahu. Nama dia tu jom kita duduk. Letak handbag sini. Ha? Lepas tu kita ikut dia. Jangan kaki Okey, dia. jangan kaki. Motor baik. Okay. Kita pergi dah sejuk dulu. Bawah ni. Ha? Bawah ni. Tinggal kat sini. Tak nak jaga pun. Ha? Tak payah. Saya GoPro nak dapat air. Ha? Tak, GoPro boleh kabul. Bawa je. Apa? Ada. Wan ni buat aku goyang lah. Tak suka tak Wan. Aduh. Oh, nak pergi minum kat kedai mana lah dia bawa ni. Sini lah kedai dia. Capayom. Ni ada anjing. Jangan je Pak Syekh, jangan je. Dia tak nak bagi. Jangan. Tak nak bagi. Jangan bagi. Lychee tea. Lychee? No, lychee tea. Lychee tea. Lychee. Sama-sama. Same. Okay, 2, 3. Kau nak juga? Sorry, lychee soda. Okay, 1 lychee soda. Okay. 2 lychee tea. Okay. Wan. Kopi pun ada kalau nak kopi. Green tea. Black green tea. Dia memang black green tea je. This one 2, this one 1, this one 1. Okay. Okay, jom kita sit outside. Outside, right? You can sit right here. It's hot. Okay. You just set up camp, so Table. quiet mess. New stock. Wan. Idea untuk buka kau punya kafe kan? Dia style minimalis je kan kafe ni. Cik. Bot ni kau dah ada buat? Belum lagi kan?
Ini kerja airline sama dengan aku. Apa? Lion Air. Lion Air. Kalau Thai Lion. Thai Lion. Tapi dah berhenti dah. Dia dah berhenti dah. Dia berhenti, lepas tu dia belajar pilot sekejap. Oh, Lepas tu dahsyat. lepas tu dia kat apa? Tak okey dia kan. Dia makan dulu kan tengah. Buka mesti. Okey lah tu. Dia bos lah, jadi bos. Sini dengan sana, dia kata sana tengah set up untuk minum minuman tak apa-apa banyak lagi. So dia saja kat sini. Tapi cross-cross dia. Bini dia pun sama lah, tapi sekarang bini dia mengajar cikgu Kumon. Oh, Kumon. Kumon, international school teacher. Bini dia dulu dia sama juga Thai Lion. Bini dia. Stewardess lah. Tak, dia bagian apa ticketing kru. Oh, ticketing crew. Ticketing kru. Lepas tu dia kahwin, dia kita orang datang. Lepas tu dia dah bas-basnya dah besar. Seorang pergi ke tempat lain, dua kita. Tapi sedikit pentas lah. Tahu sana lah. Sikit pentas. Boleh? Dia buat kerja pula. Tunggu dia. It's tea or soda. Good sales. If soda, I just put soda and the syrup together. Oh, you soda a little bit. Oh, that's why it tastes good. We do not. ตกลงมุกการยอมแล้วมันเป็นชาไม่แก้ไปอะไร Dah buat kafe lah. Jauh ni kan, bukan nak pakai terus helmet. Kopi, tapi tak nak minum. Mesin baru dia kan. Tapi kalau tak nak minum? Panas. Sebab ni kefin. Kefin. Itu kan. Pasal dia cakap dia baru sampai. Dia nak bagi kita orang rasa. Jadi kalau tak nak, dia pun tak nak. Dehydrate ni, dehydrate. Sebab panas. Dia kan. Kau kita nyamuk kat sana ni. Kat kedai sana. Jom, duduk dah. Okay. Duduk dah. Apa band nama dia? Bobby. Wait. Okey. Settle lah. Minum ni tadi. Ni tak panas sikit lah. Okey lah. Hati tu. Not bad lah. Masih terngiang-ngiang. Hari kedua tu. Oh. Ayah, esok balik. Okay lah. YouTuber this one. YouTuber. You have to subscribe his channel. Subscribe the channel. Second, I think recommendation this shop. Comment and share, like. Like. YouTuber. 750. 7. Sometimes I only drink it. Sana. Go. Pecut. Kita buat slow lah. Rafael masuk. Apa dah? Orang nak mintas. One. Apa lama berhenti tepi jalan jap. Slow sikit. Ya, dekat belakang. Jalan. Pecut. Arok kat sebelah kiri. Arok sebelah kiri. Ni kat bawah signboard ni. Bawah signboard. Tapi ada line merah tak boleh parking tu. Ambil gambar. Ambil gambar. Oh, ambil gambar dari jauh lah. Apa? Ambil gambar je lah. Kalau nak depa minum kafe, kena parking. Kena parking sepanjang jalan. Kita guna pergi kafe, kita guna pergi. Boleh. Tutup dulu enjin. Panas. Ada beli baju ke? Harok. Tak. Ambil gambar. Ambil gambar dari jauh lah. Sepanjang jalan lah. iPhone 15.
Sekejap aku ambil video. Maybe dulu. Pattaya. Menggeletik lah. Member konten tau. Konten creator, TikTokers. Oh, konten dah. Ini dia Miami in Thailand. Tapi bapak panas siut. Panas ya. Oh. 29. Okay, let's go. Chapon. Tak apa, depan je. Depan je, straight je. Tak apa, one teman. Dia relax je, santai-santai melihat pemandangan di sebelah kanan ni. Siang mana ada apa. Malam dia hectic gila. Masalah macam Lek hotel. Lek lu. Herman hotel. Ada parking tak? Oh tak ada ngam. Lepas sikit man, ada kereta. So kita dah sampai kat hotel. Tadi jumpa member Pak Syekh yang dia sama-sama kerja kat airline dulu. So malam ni kita jumpa dia lagi untuk makan, untuk dinner. Maybe dia nak belanja kot. Kita lepak tempat semalam kat kebab tu. So maka ini dah second day terakhir dekat Pattaya. Dan kita esok kita akan shoot. Kita akan shoot ke Hua Hin pula. Hua Hin. And then Haknyai kita jumpa member kita kat sana. Alright. Nanti apa-apa aku update lagi. Bye bye. Since kita dah settle dah ride kita kat Pattaya dan kita sekarang on the way nak balik. So just nak tanya lah kan, apa pengalaman yang paling suka dan mencabar lah semasa ride ni, yang awak rasa memang mental koyak agak lah. Mental adalah di kedua tu Danok ke Prachuap Kiri Khan, and then pada Prachuap ke Pattaya, Bangkok punya tempat. Ya Allah, dia punya jam memang jauh beza dengan KL. Memang mencabar buat betul. Lagi satu cabaran yang sebelumnya, daripada Danok ke Prachuap Kiri Khan, memang cuaca ya Allah panas dan distance jauh, 600 ke 700 distance kan. So memang letih, memang exhausted. Saya dapat ulcer lagi. Itu pengalaman. Kita ride jauh, cuaca panas. So lesson learn, prepare. Dari segi pakaian, pandai-pandai adjust yang sesuai naik motor dengan cuaca yang panas. Right. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Pak Syekh. Sebelum tu ni baju official kita ni. Dia ada warna putih dengan warna biru. Nanti kita akan buat second batch lah. First batch dah on dah sekarang. Okay, balik pada soalan. Yang paling utamanya saya memang nak bawa MT ni pergi Pattaya. Saya sahut cabaran lah. Ada satu orang kawan ni, dia kata nama je Presiden MT, motor tak lepas Thailand. Dia cakap macam mana boleh jadi pres. Saya dah buktikan. Saya dah buktikan. Kau tengok video ni lagi, banyak rek semua selamba je. Yang mencabar sekali, betul masa nak pergi, dia excited sebab tak sabar nak tengok Pattaya macam mana. Tapi yang setahu aku, sebelum sampai Bangkok dan dalam Bangkok, itu yang mencabar. Yang lain tu semua alamak, tu selamba je, tak ada hal lah. Lama-lama pun ada mengantuk tu ada juga. Tapi mengantuk tiba-tiba tengah bawa motor,
tahu-tahu je tempat tu dah bila masa lepas. Saya dah dapat signal tu, saya turun cakap dengan Nali stop jap, macam ni minum. Memang kena stop, jangan paksa, jangan push. Kalau kau orang nak try pergi sana, yang first time lah, jangan kejar masa lah. Rehat, berhenti, minum air sekejap, jalan balik. Itu saja. Janji selamat. Tapi kenangan manis dapat pergi YSS beli monoshock kan. Ya betul. YSS ni kebetulan jugalah dah lalang tahun nak pergi Pattaya tu, saya memang nak cari kat sini dan memang ada dalam list kita lah nak pergi YSS. Yang puas hatinya, pertama harga, walaupun tak jauh beza, lebih kurang, tapi mesti murah dan dapat free dia orang setting buat SAG, maknanya harga saya beli tu included. Jadi yang pasang tu pula dia specialist, dia bukan pemain yang campur-campur, maksudnya repair motor dia buat, wiring dia buat, exhauster pun dia buat, tak ada. Ini memang dia kalau exhauster saja, specialist dia, servis terbaik. Rai kita ni rasanya memang jauh. Awak punya kawan dekat Pattaya tu terkejut kan kita boleh sampai kat sana kan. Ya, saya ada kawan dia panggil dia Thor, saya punya staff X Airline dululah. Dia mula-mula saya WhatsApp dia, saya kata saya nak naik motor pergi Pattaya, nak jumpa dia. Dia macam dia hantar gambar emoji senyum. Lepas tu sekali lagi saya cakap saya bagi dia tarikh dengan saya punya perjalanan tu. Dia reply, betul ke dekat sini tengah panas, jalan sesak, dia cakap. Dia bagi saya warning tu. Jadi saya cakap betul. Lepas tu bila dah sampai jumpa dia, memang dia terkejut lah. Dia terkejut, dia kata tak sangka boleh lepas sampai ke sini. Buat kata wanted tahu-tahu sampai. Hashtag tahu-tahu sampai. Stiker nak order dengan dia. Okey, terbaik Mas Syed. Okey, kita dengan wanted. Macam wanted ni dia ada pengalaman, selalu juga dia turun ke Thailand ni. Tapi before this turun dengan Thailand naik kenderaan 4-wheel kan. Sekarang ni naik dengan motor, so dia ada beza sikit lah. So kita nak tanya dia cabaran dia lah sepanjang ride ke Pattaya ni. Okey, Assalamualaikum. Saya wanted. Macam agak kata tadi bukan pengalaman first time kali pertama ke Pattaya ni. Sebab sebelum ni memang dah pergi Pattaya tapi dengan 4-wheel. Jadi apa yang different dia, kalau kita naik kereta 4-wheel, kita duduk kereta, kita drive, ada aircon, duduk relax, jadi kita tak terdedah pada environment, tak terdedah pada cuaca, habuk, cuaca panas kan. Jadi bila kita ride motor ni, kita akan terdedah pada environment, hujan, panas. Tapi kali ni kami kena cuaca panas ekstrim, cuaca 44 darjah Celsius di Bangkok tu. Memang sangat panas lah. Bila cuaca panas, automatic mental down, ada diletih, dahaga, otak pun kadang tak function sangat lah sebab cuaca panas sangat. Sebenarnya pada orang kata tu cuaca kan, macam kita kat Bangkok tu dengan dia punya traffic jam ni yang kau lupa-lupa tu kan. Itu salah satu juga yang buat koyak kan. Just for info, memang hari-hari buat MT tu pergi kerja, masuk KL, keluar KL. Jadi itu tak ekstrim ni tau. Bangkok ni dia punya level traffic dia, kita tengah bawa laju pun motor boleh sainang depan lagi. Lagu tahu yang ekstrim dia tu, pancung depan. KL kalau kita drive, kita laju tak ada motor pancung lah, motor akan masuk belakang. Kalau Bangkok kita laju, dia pancung depan kita pula, dia pancung lagi. Memang stres betul. Tapi orang tak boleh. Dia memang culture dia, horn tu memang tak boleh pakai lah kan. Bagus. So rasa tu je lah kot yang kita boleh sampai kan daripada ride kali ni. Pengalaman daripada dia orang, daripada Wan, daripada Nandis, daripada Pak Syekh. Alright, thank you Wan. Jika mimpi cinta kita bisa ku zahirkan jadi lukisan yang menarik, pasti aku sentosakan malam pesta bila engkau lapaskan janji dan memelukku sepanjang tarian hingga pipi ku terasa
Ya betul lah. Kita pergi tengok lah, tengok dalam macam mana. Tengok apa ada. Bawah SS. Ha? Bawa shop.